Hari demi hari silih berganti. Kini penghujung tahun semakin hampir. Pada awal tahun ini, ada antara kita yang meletakkan matlamat apakah yang ingin dicapai sepanjang tahun. Namun ada antara rancangan yang kita lakarkan masih belum tercapai sepenuhnya. Barangkali disebabkan kesibukan hidup atau pelbagai faktor yang mencuri tumpuan. Dalam kesibukan ini, mungkin kita tidak sempat berhenti sejenak dan bertanya, mengapa aku lakukan apa yang aku lakukan? Apakah tujuanku dalam kehidupan? Bagaimanakah perbuatan dan pekerjaanku pada setiap hari yang memberi kesan pada hari pembalasan? Inilah contoh muhasabah diri yang diperintahkan ke atas setiap insan yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan muhasabah apa yang ia telah sediakan untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Dalam kitab tafsirnya, Al-Imam As-Sa'di berpandangan bahawa ayat ini merupakan asas panduan agar setiap hamba Allah sentiasa bermuhasabah diri. Menurut beliau, ini boleh dilakukan melalui 3 perkara. Pertama, jika kita tersilap memperbaiki, maka perbaikilah segera. Kita meninggalkan kesalahan tersebut, bertaubat bersungguh-sungguh dan menjauhi apa sahaja perkara yang boleh mempengaruhi kita dari mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, jika terdapat kekurangan dalam melaksanakan perintah Allah, berusahalah memperbaikinya. Mohonlah bantuan Allah agar amalan kita menjadi lebih baik dan sempurna. Dan yang ketiga, bandingkan nikmat Allah dengan kekurangan diri kita. Bila kita sedar betapa besarnya nikmat Allah berbanding kelemahan diri sendiri, ia akan melahirkan rasa malu terhadapnya. Ia akan mendorong kita menjadi hamba yang lebih taat dan bersyukur. Sehebat manapun pencapaian kita, pasti terdapat ruang untuk kita perbaiki. Namun peluang ini akan terlepas jika kita terus larut dalam kesibukan, tidak berhenti seketika untuk merenungkan sudut manakah yang memerlukan usaha untuk kita perbaiki. Bagaimanakah kita boleh mengorak langkah seterusnya agar matlamat kita dalam kehidupan kekal jelas dan tujuan baik kita tercapai. Dan disinilah pentingnya bagi setiap Muslim untuk bermuhasabah, iaitu menilai dirinya secara berterusan. Muhasabah adalah proses yang menghidupkan hati mukmin. Seorang alim bernama Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang mukmin sentiasa menilai dirinya dalam setiap perkara. Apa sahaja yang dia lakukan, dia merasakan masih terdapat kekurangan. Lalu dia menyesal dan menegur dirinya. Adapun orang yang lalai dan jahat, dia terus melangkah tanpa pernah mempersoalkan atau menegur dirinya. Bermuhasabah boleh menundukkan keegoan dan menunjukkan kekurangan diri kita. Sebagai contoh, mungkin kita, termasuk diri saya sendiri, biasa melayani orang lain dengan baik di tempat awam, tetapi mungkin kurang sabar dengan ahli keluarga kita. Mungkin kita berupaya mempamerkan kepribadian dan amalan yang baik di khayalan ramai, tapi masih lagi melakukan dosa dengan bersahaja ketika berada jauh daripada pandangan manusia. Kita beradab dengan orang yang sefahaman dan berkongsi warna kulit dan budaya, namun tidak memberikan layanan yang sama kepada orang yang dianggap berbeza daripada kita, sedangkan kita semua hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, amalan bermuhasabah memastikan bahawa diri kita
tidak terpedaya dengan sedikit kebaikan yang kita berjaya lakukan. Kerana pastinya kita tidaklah sempurna dan masih ada banyak lagi sudut yang dapat terus ditingkatkan. Bermuhasabah demi pembangunan jiwa. Apabila kita berhenti untuk bermuhasabah, merenungkan perbuatan dan pekerjaan kita, ada masanya kita merasa kesal dan kecewa. Apabila sesuatu matlamat baik masih tidak tercapai, atau ada sesuatu tabat buruk yang belum berjaya ditinggalkan. Dalam sebutan hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, penyesalan adalah permulaan taubat. Rasa kesal adalah proses yang penting supaya kita dapat elak melakukan kesalahan yang sama pada masa hadapan. Kita mungkin menyesal atas nikmat masa yang dibiarkan berlalu tanpa pengisian yang bermanfaat, atau nikmat kesihatan yang tidak dijaga sehingga kitalah menghidap sesuatu penyakit. Rasa kesal ini seharusnya menjadi pendorong agar kita lebih sedar dan bertujuan jelas dalam setiap tindakan pada masa hadapan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, muhasabah bukan sekadar proses memperbaiki kehidupan. Ia juga adalah langkah mempersiapkan diri untuk hari perhitungan. Sesuai dengan kata-kata yang masyhur, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung Allah pada hari akhirat. Ingatlah setiap tindakan kita mempunyai timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah membantu kita menjaga amanah di tempat kerja, beradab dalam bermasyarakat dan bersabar dalam menghadapi tekanan. Dengan muhasabah kita melatih ihsan, hidup seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, atau sekurang-kurangnya menyadari bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita. Semoga dengan muhasabah yang berterusan kita menjadi hamba Allah yang lebih sedar, lebih bersyukur dan lebih jelas dalam tujuan hidup yang penuh cabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memimpin setiap langkah kita menuju keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.